kelas kita ada belajar tentang, saya ada beritahu tentang rumusan. Okay? Kita ada expose tentang rumusan. Okay? Jadi semua boleh dulu. Okay. Awak keluarkan kertas untuk salin objektif pembelajaran kita hari ini. Biasa. Okay. Siap. Baik. Dalam rumusan diuji dalam SPM, okay, untuk kertas 2. Untuk kertas 2 rumusan. Okay. Jadi untuk rumusan ada 3 objektif yang kita akan pelajari hari ini. Kita mengenal pasti isi rumusan berdasarkan bahan. Kedua, mengaplikasikan format penulisan rumusan, menulis rumusan lengkap menggunakan idea bahan. Okey, baik, menulis rumusan lengkap menggunakan idea bahan. Pertama kita nak mengenal pasti isi rumusan berdasarkan bahan. Okey, awak tengok objektif isi rumusan berdasarkan bahan. Dan kedua, mengaplikasikan format penulisan rumusan. Maksudnya awak dah tahu sekarang ni awak kena buat mengikut format yang ditetapkan. Dan yang ketiga, awak tulis rumusan lengkap menggunakan idea bahan rumusan yang ditetapkan. Okey, baik. Jadi sebelum kita mula, dah salin habis? Dah. Okey. Pandai. Okey, baik. Di sini ada saya tulis rumusan. Di sini pula ada macam-macam warna pen. Makanya setiap daripada kamu perlu menulis apa yang anda tahu tentang rumusan berdasarkan kelas yang kita dah buat sebelum ini. Silakan ke depan. Silakan. Biasanya siapa paling lambat, paling banyak idea ada. Oh, hati-hati, slow-slow. Baik, teruskan tulis. Pasti kita tengok siapa yang jauh tersasar, siapa yang betul. Okey. Dah? Baik. Dekat awak tu ada KWL paper. Sepatutnya KWL chart lah. Okey. Tapi KWL ni macam biasa, K ketahui apa yang ada ketahui. Jadi lepas ini baru awak tulis. Kita cek dulu satu-satu. Okey. Okey, rumusan. Okey, rumusan. Pertama, tak perlu contoh. Betul atau tidak? Tak perlu contoh. Tak perlu contoh kan? Ya. Kenapa tak perlu contoh? Tidak terlewat, tidak terlalu panjang. Sebab rumusan ni kita nak dia
Pendekkan, ringkaskan. Ada 2 atau 3 fokus. Betul atau tidak? Betul. Sebab kita pun tak tahu. Nanti berdasarkan bahan baru kita tahu. Tiada huraian. Betul ke tidak? Betul. Maksudnya kalau tiada huraian, apa yang ada? Hanya ada isi ataupun fokus sahaja. Ada kata kunci. Ini saya rasa memang kata kunci ini seorang, kan? Lepas tu dia sambung faktor, yang lain pun sambung angka, kesan, ciri, faedah, manfaat, aplikasi. Ini mana boleh penumpang ini. Okey, baik, kata kunci. Betul lah ada kata kunci faktor. Faktor sama dengan apa? Punca sama dengan sebab. Baik, langkah. Langkah sama dengan cara. Kesan sama dengan sama dengan akibat, sama dengan implikasi. Dan satu lagi impact. Okey. Manfaat sama dengan kebaikan dan faedah. Apa lagi? Kepentingan. Kelebihan. Ya, kelebihan. Betul kan? Okey. Lepas tu ciri. Ciri sama dengan simptom. Lagi? Kriteria. Impak. Impak tu sama sendirilah kan? Okey, betul. Dia ada kata kunci. Baik, penutup harapan. Sebelum harapan kena ada apa? Macam mana contoh ayat penutup untuk rumusan? Macam mana? Penanda wacana. Kesimpulannya. Maksud? Rumusan. Fokus 1. Kesimpulannya. Fokus 1 dan tapi kalau ada 3 macam mana bunyi ayatnya? Fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Lepas tu kaitkan dengan tema. Tapi kesimpulannya ialah dekat sini perlu ada tema. Sebelum fokus perlu ada sebelum selepas fokus perlu ada cadangan. Barulah harapan. Contoh, cuba bagi satu tema. Raya. Raya lah, raya. Okey. Contoh, kesimpulannya apa fokus dia? Bagi saya faedah dan macam punca raya. Kelebihan raya. Kelebihan dengan ciri-ciri raya. Bolehkah ciri-ciri raya? Okey, langkah cara kita ambil apa tadi? Kelebihan dengan cara. Okey, kita ubah langkah. Apa tadi? Kelebihan rumah terbuka dan kita boleh kekurangan. Dia tak boleh negatif, dia mesti positif terus. Okey, langkah apa? Ataupun kesan, kan? Okey, pertama tadi apa? Kelebihan. Kedua, kelebihan penghancuran rumah terbuka. Kesimpulannya mana ada kelebihan? Ini dah, saya dah terkeliru dah. Fokus 1 dan fokus 2 ini untuk pendahuluan. Saya pun dah termasuk juga. Kan? Betul. Ini sepatutnya pendahuluan. Rumusan membincangkan kelebihan dan kesan
kesan penganjuran rumah terbuka. Dot. Itu rumusan. Kalau kesimpulannya? Kesimpulannya cadangan dan harapan. Kesimpulannya apa? Boleh. Siapa boleh bagi? Siapa boleh bagi? Cadangan. Apa yang awak cadangkan? Okey, mengadakan lebih banyak rumah terbuka supaya boleh mengeratkan silaturahmi. Okey. Ulang balik ayat. Kesimpulannya, kita haruslah mengadakan lebih banyak rumah terbuka supaya dapat mengeratkan silaturahim. Betul ke tidak? Apa yang dia cadang? Buat lebih banyak. Apa harapan dia? Mengeratkan silaturahim. Faham tak? Okey. Ada soalan juga. Ya. Boleh kita tuntaskan tuntasnya. Okey, sebaiknya nak guna tuntasnya kah, natijahnya kah, semua contoh itu gunakan dalam karangan kertas 1 500 patah perkara. Yang ini guna kesimpulannya. Okey, ya? Baik. Tidak melewah. Betul ya. Tidak melewah. Baik, isi mengandungi kata kunci dan tiada huraian. Betul. 120, tidak melebihi 120. Betul. F1. Ni F1 empat isi. Okey. Boleh fokus 1 boleh jadi 4 isi, 2 boleh jadi 4 isi. Tapi ikut keadaan. Kalau bahan 1 tu cuma ada 3 isi, macam mana? Kalau semua bahan kumpul ada 3 isi saja. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Kalau ada 3 isi, F1 ada 3 isi. Boleh tak? Jadi F1 dan F2 jadi 5 isi. Kalau bahan itu tak ada. Tapi kalau ada, jangan pandai-pandai buat 3, 5. Kenapa? Seimbang satu. Lagi. Sebab contohlah F1 bagi satu kata kunci kesan, F2 punca. Okey. Kesan dan punca. Baik. Kesan, punca. Andaikan awak tadi tiba-tiba tersalah kata kunci. Awak kata punca ni sebagai langkah. Ingat, kalau kata kunci salah bermakna semua isi salah. Jadi bahaya. Okey, sebaiknya seimbangkan. Okey, dan ada lagi yang awak lupa ni. Apa lagi? Semua bahan. Okey, baik. Sekarang ada dekat kertas awak tu kertas K dan L. K, apa yang anda tahu? Ya. W, apa yang anda nak tahu, anda tak faham, okey, letak dalam ni. Dan L, apa yang anda nak belajar. Itu sabar sekejap. Okey, dan habis kelas baru isi. Baik, anda boleh isi sekarang. Isi dulu. Semua waktu letakkan semua. Jadi, tak tahu. Okey. Kalau tuan boleh beri maju. Semangat tak? Terus. Buat mahal. Poin-poin besar yang awak kena cari. Okey, wonder pen warna kamu? Pen warna tak tahu ataupun awak masih tak faham ni. Sini. Macam mana nak buatkah? Berapa perenggankah? Lama lagi exam, cantik sikit ya. Paraphrase. Kan, jalan ni.
bawa dulu mana lagi? Itu kenapa? Okey. Pertama, apa stepnya? Ingat lagi saya kata macam mana kelas lepas? Pertama apa? Cari berapa banyak fokus soalan. Salah. Cari tema dulu. Lepas cari tema, baru dah awak cari fokus soalan, kata kunci berapa banyak. Dan awak gariskan isi. Okey? Saya bagi awak masa lebih kurang 10 minit. Okey. Kalau rasa dah jumpa, gariskan terus. Kertas tu boleh diconting. Okey. Dengan mentor dan menti, kalau dah jumpa kata kunci tu, suruhlah menti awak cari kata kunci, isi terus. Sejuk kan? Okey. Kalau dah jumpa, minta menti awak cari terus isi. Apa yang awak jumpa? Okey. Sambil-sambil tu, sambil-sambil awak buat, ingat kriteria nak tengok dia kata kunci yang betul ataupun tidak. Pertama, kata kunci itu isi itu mesti ada disebut dalam bahan yang lain, bukan satu bahan sahaja. Kalau bahan satu dia ada sebut, bahan dua dia ada sebut, bahan tiga dia tak ada, maka dia tetap dijelas sebagai kata kunci. Tak kisahlah apa-apa bahan, tapi kalau dia hanya pada bahan satu sahaja, tak boleh guna. Itu bukan kata kunci, itu halusinasi.
saya. So, jawab ni. Awak tanya dia jawab. Silakan. Di mana ada? Dua saja. Atau saja. Kesan? Mana ni kesan? Keutuhan bumi bangsa sakit utuh. Apa kesan amalan bumi bangsa ini tak diamalkan? Jadi ini kesannya cuba baca. Cuba dia baca. Ini faham tak maksud saya? Faham. Okey. So dah awak tengok kata kunci tu, awak tanya diri awak balik. Betul? Kalau bunyinya dah tak sama, dia lebih sesuai dengan kata kunci apa? Cuba tengok teks ni. Apa kata kuncinya? Cuba tengok teks ni. Apa kata kuncinya? Kalau yang jelas terpampang pada kertas ni, sebab so dia serti, okey? Dah jumpa belum fokus? Ena, mana fokus awak? Banyak betul fokus atas tu? Oh, tekan. Okey. Yang belakang ni bukan sajak, bukan pantun lagu. Oh. Sebab sebut pasal bumi bangsa. Bumi bangsa boleh, amalan bumi bangsa boleh. Ya. Sebab yang letak bagusnya cara sebab bagus lancar bagus tu sebab saya mentor Jangan lupa 3 minit lagi.
dia disebut bukan hanya pada satu bahan, pada minimum dual, maksimum semua bahan, 3 bahan. Cuba tengok balik. Kalau kata kesalahan kan, kalau saya okey, cuba mana kesalahan masa kita akan ini kesalahan. Tapi ke sini macam kesalahan. Ke sini dah kan dia bukan? Kan dia bukan? Faham tak? Itu okey, 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi.
meningkat dan sepadan usia itu faham. Tapi ini adalah lirik lagu sebenarnya, bukan pantun saja. Jadi saya contoh ibu bapa dan ibu saudara tadi kajian tetangga. Konten ayat pertama ini kata saya menyanyi bertemu sama ketulusan ikatan sebanyak usaha. Maksudnya bapa dan keluarga sama-sama lah, saling menyayangi dan tegur sapa. Ini ketulusan ikatan sebanyak usia. Hubungan silaturahim mereka ini kekal sampai bila-bila. Sama. Itu yang dimaksudkan. Jadi berdasarkan penjelasan saya tadi, mereka itu langkah. Mereka itu langkah. Langkah mengamalkan amalan peribahasa. Mereka itu langkah. Okey, apa? Konten pertama ini like yang betul untuk meningkatkan image negara. Nah, kan cara tak? Tapi tahu. Itu cara. Okey. Dah masa tamat. Ubah. Okey, baik. Dengar. Okey. Apa tema dia? Amalan berbudi bahasa. Baik, ada berapa fokus? Siapa kata ada 3? Katakan. Mestilah sama angkatan lah, mentor je cakap ada, menti tak ada kan? Okey, itu satu grup, ini satu grup. Akan ke tidak? Okey, tak pasti. Itu yang akan selalu. Okey, yang confirm ada 2 isi. 2 kata kunci, 2 fokus. Katakan. Okey, ada 2 fokus. Okey, baik. Berapa fokus sebenarnya? Macam saya kata tadi, pertama kita tengok adakah kata kunci itu, isi itu ada disebut, ada berkaitan dengan bahan 2 dan bahan 3. Kalau dia cuma sebut dengan bahan 1, itu isi syok sendiri kan. Jadi tak boleh dijadikan kata kunci. Dia mesti disebut dalam semua bahan. Okey? Faham tak? Mesti disebut semua bahan. Okey, yang jawab 3, apa kata kunci awak? Bulan sana, bulan ni. Mia, apa kata kunci awak? Kepentingan, cara, faktor. Okey, yang belakang langkah, faktor, besar. Okey, jap, sebelum saya tulis dulu. Kepentingan, cara, faktor, lagi langkah, faktor, kesan, lagi apa lagi? Jasper, apa lagi?
sebut dua. Apa orang tadi sebut dua? Apa? Manfaat, untuk manfaat. Kepentingan dan punca. Okey. Kepentingan dan bisa saya punca, faktor dan manfaat. Baik, pertama kepentingan, cara, faktor. Faktor, kepentingan, cara, sama lagi. Balik jawabannya. Okey. Faktor besar, langkah faktor besar sama. Langkah kepentingan punca. Punca kan? Okey, baik. Saya rasa kebanyakan yang disebut kepentingan, faktor, kepentingan. Okey, baik. Kita tengok satu-satu. Ada yang sebut cara. Apa sebut cara tadi? Okey. Apa ayat yang awak rasa menyebabkan yang cara? Wajar membina persekitaran yang baik dengan orang sekeliling. Okey, pada bahan satu. Bahan dua, ada tak sebut cara? Ada. Apa? Ilmu ditimba pengalaman pertama. So maksudnya menimba ilmu. Dengan ilmu. Jadi cara untuk mengamalkan amalan dua bahasa itu dengan menimba ilmu. Itu tak? Maksud awak? Okey, baik. Lagi cara lain, ada kan lagi cara lain? Saya menyanyi terus apa? Okey, lagi. Itu yang awak maksudkan. Itu yang awak maksudkan. Okey, baik. Cara untuk mengamalkan budi bahasa. Pertama, kita kata caranya adalah membina persekitaran yang baik dengan orang sekeliling. Okey, itu kata mereka. Caranya adalah membina persekitaran yang baik. Dan cara yang kedua adalah saya menyayangi bertegur sapa. Dan seterusnya adalah ilmu ditimba pengalaman bertambah. Okey, ini betul atau tidak sebenarnya? Yang tak pilih cara, kenapa orang rasa dia bukan cara? Sebab tak banyak isi. Okey, lagi. Tapi syarat cukup tak? 3. Tapi kalau dia ada yang lain, boleh juga dia tetapkan. Baik. Okey, baik. Kita tengok betul-betul. Mewujudkan membina persekitaran yang baik dengan orang sekeliling itu, okey, betul adalah cara, tetapi saya menyayangi bertegur sapa itu adalah uraian kepada isi yang sebenar, iaitu di bawahnya ketulusan ikatan sepanjang usia. Okey, ketulusan ikatan sepanjang usia. Kemudian ilmu ditimba pengalaman bertambah itu adalah uraian kepada pergaulan sihat pribadi ceria. Kenapa saya kata begitu? Rangkap ini, kalau awak baca baris pertama, ada maksud tak? Cuba baca baris pertama. Ibu bapa dan kaum keluarga. Pernah tak dengar? Mana awak pernah dengar ibu bapa dan kaum keluarga? Kan, saya mana awak pernah dengar perkataan-perkataan ini? Dari mana? Ni skrip apa ni? Ini adalah skrip lagu. Tahu lagu Siti Nurhaliza? Awak ni lagu kakak saya. Kan, yang ibu bapa dan kaum keluarga, saudara terdekat dan tetangga, saya menyayangi. Pernah dengar? Ya Allah, saya terlalu lupa ni. Okey, baik. Kalau awak baca sebaris, ada maksud tak? Sebab itu awak kena konkludkan dalam satu baris. Itu yang membuatkan dia jadi, bukan cara. Okey, baik. Ada yang sebut tentang kesan. Okey, kesan. Mana ayat yang merujuk kepada kesan?
Okey, bahan 2. Ada tak? Yang lain semua. Ada tak bahan 2 menyebut kesan? Okey, kenapa tak ada? Kita tanya, ada tak ada? Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Mana ayat yang menunjuk kepada kesan? Ada tak? Tak ada. Ketulusan ikatan sepanjang usia itu, adakah itu kesan? Itu adalah isi tapi bukan kesan. Itu isi apa? Kebaikan, kepentingan dan manfaat. Kata yang pula satu fokus kita kan. Okey, baik. Makanya kesan tidak tergolong dalam kata kunci. Jadi kata kunci yang sebenar ada 2, yaitu kepentingan dan sebab. Punca, faktor. Mana nak tahu? Tengok bahan 3. Dia dah bagi jawapan siap-siap dekat bahan 3. Apa tak ada tulis perkataan sebab dekat nombor? Itulah. Terlalu overthinking. Okey, tapi sebenarnya awak boleh baca balik, tengok betul tak ini. Tengok bahan depan, ada tak sebut tentang kepentingan. Sebab dekat depan, punca atau faktor. Okey, baik, saya akan bacakan jawapan yang bergaris. Okey, awak boleh simak terus. Baik. Bahan 1, perenggan pertama, baris 4. Mencerminkan sikap individu yang melambangkan kepribadian seseorang. Mencerminkan sikap individu yang melambangkan kepribadian seseorang. Okey. Baik. Yang kedua, perenggan kedua, lingkungan kehidupan mereka berada dalam situasi yang harmoni. Kepentingannya adalah lingkungan kehidupan mereka berada dalam situasi yang harmoni. Kalau dalam rumusan, awak nak guna perkataan mereka atau tukarkan? Tukar jadi apa? Masyarakat, ya, lingkungan kehidupan mereka. Okey, baik. Dengan yang sama, baris ketiga, mengutuhkan hubungan dan persefahaman sesama sendiri. Mengutuhkan hubungan dan persefahaman sesama sendiri. Baris terakhir, meningkatkan imej negara dan nama baik pada peringkat global. Maka adakah itu kesan? Sebenarnya itu adalah kepentingan, sebab dia dapat meningkatkan imej negara. Ya. Kesan baik. Meningkatkan imej negara, ya, pada peringkat global. Baik. Kesannya pula, puncanya pula, faktornya pula, perenggan ketiga, baris pertama, amalan budi bahasa yang terhakis dan tidak menjadi budaya dalam kalangan masyarakat. Okey. Dan pada baris kelima, amalan berbudi bahasa tidak lagi dijadikan panduan bertingkah laku. Okey. Lepas tu, perenggan terakhir, baris 2, generasi muda semakin tidak mempedulikan kewajipan menghormati orang lain. Baik, bahan 2 dalami semua kata kunci yang pertama, iaitu kepentingan. Okey, iaitu pada baris sayang menyayangi bertegur sapa ketulusan ikatan sepanjang usia. Okey, menyanyi bertegur sapa. Okay. Lepas tu perenggan rangkap kedua, ilmu ditimbang pengalaman bertambah, pergaulan sihat pribadi ceria. Sama juga isinya. Dan akhir sekali, isi pada bahan 2, bertimbang rasa dan hormat menghormati. Okey. Baik. Itu adalah isi untuk fokus 1, iaitu kepentingan. Okey, bahan 3. Bahan 3 ni berapa banyak fokus? 3. Fokus. Isi berapa? 3. Maksudnya ke semua ini adalah isi. Okey?
Memang betul lah, semua saya sebut tadi memang betul. Ada tak? Tak ada? 6? Tak ada? 5? 5? Ada 2 orang. Okey, 2 orang 5. 4? 1, 2, 3, 4. 3? 4? Awak ada 4? 3? 5? 5 tadi. 3 berapa orang? Okey. 2? 1? Tak ada. Okey. Yang 6? 6 sebab. Kita jumpa 6 sebab. Ada 6 sebab. Awak 6 sebab kan? Okey. 5 sebab. Yang betul. 4 sebab. 3 sebab. 3 ni banyak sikit. 2 takkan 2 sebab. 1 sebab itu mustahil. Kenapa mustahil? Ni dah ada jawapan 3. Okey, baik. Jadi awak nak pilih, awak kena pilih berdasarkan bahan 1 ambil berapa, bahan 2 ambil berapa. Okey, sekarang saya bagi masa 10 minit. Okey, hasilkan metode Menti gabung. Okey, hasilkan rumusan lengkap. Contoh metode buat pendahuluan dengan fokus 1, Menti buat fokus 2 dan penutup. Buat 3 kasasi, nanti gabungkan. Okey, 10 minit bermula sekarang. Ya. Buat dalam satu kertas kan? Asing. Kalau buat kertas kan lambat nanti orang kedua. Tak awak buat je. Apa? Boleh. Awak contoh awak buat yang 1, 2. Awak buat pendahuluan fokus 1, fokus 2. Boleh kepilkan. Pendahuluan? Maksud? Ini format. Okey, format pendahuluan. Kita akan bagi tahu tadi mana? Right? Ya, rumusan membicarakan fokus 1 dan fokus 2 tema. Semua apa? Betul yang betul. Dipilkan rumusan di atas. Nanti dah siap, pendahuluan itu di atas. Betul? Boleh tambah. Tambah. Mesti tambah, bukan boleh tambah. Okey, okey. Kawan awak tanya, kalau penggunaan kata kunci ni perlu tambah apa-apa tak? Mesti tambah. Sebab kita tak tahu sebab apa yang awak nak cakap. Sebab amalan budi bangsa ni semakin digunakan kan? Ataupun sebab apa? Semakin luntur boleh, terhakis boleh, semakin apa tadi? Ayat ini apa ini? Kata apa? Semakin diabaikan. Amalan budi bangsa semakin diabaikan. Okey, baik. Ada 7 minit lagi lagi. Okey, guna kata ganda, gandakan perkataan itu. Kalau letak kepentingan saja, maksudnya kepentingan itu ada satu. Ini ganda. Okey. Antara faktor-faktor satu faktor-faktor. Contoh? Antara faktor. Sebab faktor benda banyak. Okey. Apa benda? Apa? Kenapa? Bukan. Sampai dia belum contoh.
kebaikan, manfaat untuk manfaat orang lain. Betul macam itu. Sebab dia besar. Apa kesannya? Orang boleh minum air banyak. Dan action sih pasti. Faham tak? Insentif lagi selain insentif. Sebab tadi macam saya kata, apa manfaat yang dibuat air besar supaya orang beli air minum air beli air letak air banyak. Kesan orang beli dari kawan minum air banyak. Apa manfaat orang beli speaker mahal? Sebab manfaatnya apa? Mungkin orang kata sebab supaya diberi cerah, dapat gelap dan panas. Sebabnya itu manfaat dia, bukan kebaikan. Tapi kesan dia apa? Boleh tinggal jelas. Ada action after that, after you buy. Okay. Sambung. Oh, ini baru sebulan saja. Mana haji ni? Ini mentor apa? Ke satu. Dua. Ustaz membincangkan. Tentang tak perlu buang tentang saya cuma kata keadaan. Misalkan bukan satu sudah. Okey, 4 minit terbagi. Baik, 3 minit. Tambahkan penanda wacana. Janganlah satu bergantung orang pantai selain itu. Apa lagi selain itu? Tambahan pula selanjutnya, seterusnya. Okey, dah okey.
satu lagi belum dapat ditukar. Okey, satu lagi belum dapat ditukar. Okey, tukar. Okey, sudah masa tamat. Okey. Dah. Okey, satu lagi belum? Okey, sekarang satu lagi belum dapat tukar. Okey. Okey, dah. Buat sini. Okey, baik. Kenapa? Okey, sudah. 1 minit saja untuk kita buat peer review. Okey. Ya dah. Okey. Baik, sekarang tengok checklist saya. Pertama, tengok ada pengenalan, isi, kesimpulan. Belum tukar. Siapa sudah belum tukar? Karena kita bawa tak dapat. Siapa dah dapat lebih kertas? Okey. Cuba tengok. Adakah pengenalan, isi dan kesimpulan? Cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup. Isi dia ringkas ataupun panjang-panjang? Awak tandakan kalau dia panjang-panjang. Okey. Ayat yang terlalu melewat, tandakan. Okey. Kemudian akhir sekali patah perkataan dia. Okey, sebelum itu ada 8 isi. Kira betul tak ada 8 isi? Okey. Betul tak 8 isi? Sudah. Okey. Ada tak yang tak dapat 8 isi? Awak kira tak kurang daripada 8 isi? Ataupun dia sedar daripada 8 isi, yang kurang 8 isi? Ada? Tadi kan note mesti ada 8 isi. Baik, ini adalah checklist bila nak buat rumusan. Kita tengok semua ini. Okey? Baik. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, sekarang kalau tak ada soalan, dia perusahaan terakhir, lengkapkan L awak. Apa yang awak dah belajar, apa yang awak dah tahu, baru tahu. Okey? Mana awak punya L tadi? Lengkapkan. Maka sini ada juga kan, maka tempat ni. Mana apa maka sini? Oh, ni ada nama. Okey. Baik, sudah? Dah lengkap? Okey, sekarang secara sukarela saya minta seorang untuk kongsikan berdiri, kongsikan apa yang awak dapat pada hari ini, baca apa yang awak tahu, awak nak tahu dan awak dapat. Okey, silakan berdiri seorang secara sukarela. Siapa nak? Berebut pula. Okey, boleh. Alihkan dulu lepas tu ya. Okey, silakan. Ya, betul.
di dalam SPM. Awak kena tengok checklist dan awak take note. Mesti ada 8 isi. Ada wacana, kesimpulan yang macam-macam, cadangan dan harapan. Okey, ini saya rasa itu saja. Jumpa peperiksaan kelak. Terima kasih semua.